لنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, merafak syukur kita kepada Allah malam ni kerana dengan izin daripada Allah kita dapat bersama-sama kembali muzakarah kitab ringkasan Ihya Ulumuddin ataupun Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada pertemuan kita dulu, seingat saya tuan-tuan, kita memperbahaskan tentang fi bayani anna jami'al ulum laisat mahmudah, iaitu pada satu perbahasan tidaklah semua ilmu yang dipelajari itu terpuji. Maknanya ada yang ilmu yang betul, ada yang ilmu yang tak betul. Jadi sebelum pada ni kita dah memperbahaskan, cuma pertemuan kita sebelum ni kita ada semarak subuh kan. Jadi sebelum pada tu lagi kita telah sama-sama memperbahaskan tajuk tu. Dan di antara tajuk yang kita bahas dulu ialah cerita pasal ilmu yang disebut tidak terpuji ataupun ilmu yang keji ni, ialah ilmu yang berkait dengan sihir. Dulu dah kita bahas tuan-tuan ilmu yang berkait dengan sihir. Tu dulu kita bahas dulu. Satu. Kemudian ilmu yang berkait dengan tolasim. Tolasim nak mana? Ilmu yang berkait dengan rajah-rajah. Bahasa kita dipanggil apa tuan-tuan? Tangkal apa? Itu kita bahas dulu. Saya dah bagi hujah-hujah dan perumpamaan berdasarkan kepada Al-Quran, sebagaimana dalam perbahasan tentang ilmu sihir. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dulu saya bahas dua kisah. Satu kisah Nabi Musa alaihi salam, satu lagi kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, pada malam ini kita memperbahaskan tajuk yang sama, masih belum lagi habis, iaitu sambungan daripada perbahasan ilmu yang laisat mahmudah, maknanya tidak terpuji. Bermakna kalau boleh tak payah belajar ilmu tu. Kan apa dia? Dia kata sambungan dia fa amman nujum. Adapun ilmu nujum. Ilmu nujum. Tuan-tuan, bahasa kita nujum apa tuan-tuan dipanggil? Lain. Sihir, nujum. Apa dia? Nujum ni bahasa Arab. Asal nujum ni bintang tu. An-najmu bintang, nujum tu bintang-bintang. Jadi kata ilmu nujum ni dipanggil ilmu kaji tapi kita ni biasa tahu ilmu nujum ni nujum 14 alam. Ilmu telik lah, tendung telik tu. Kan? Tapi dia berkait dengan soal ilmu bintang. Kan? Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ni, dia kata fali annaha manhiyu anha. Kerana ilmu ni dia dilarang. Ilmu ni dilarang. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab idh qala alaihi salatu wassalam, sebab Nabi SAW sabda, idza dzukirat an-nujum fa'amsiku. Bila ada orang sebut cerita ilmu tentang nujum, kaji bintang ni, fa'amsiku, hendaklah kamu jangan ambil. Jangan ambil. Itu kenyataan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yang tak boleh. Nanti saya sebut tuan-tuan mana boleh, mana tak boleh. Kan? Dia ada perbahasan tu. Kenapa? Dia kata wa innama amarna bil imsak. Kerana kita diperintahkan supaya jangan ambil, jangan belajar, li'annal insana, kerana manusia itu masghufun bi ihalati alal asbab. Maka dia sibukkan diri dia untuk mencari tentang sebab musabab. Ni kenapa jadi macam ni, kenapa? Kan?
Tu. Jadi dia kata yakni al-wasaid mahsusah wal mutakhayyilah. Maksud kat situ disebutkan bila kita duk kaji balik benda-benda seperti itu, apa kata ulama dalam kenyataan tadi, dia sebut fa'amsikuh tu sebab orang akan fikir satu mahsus. Mahsus tu benda penyebab yang boleh mata tengok. Kan? Bila kaji bintang, maka kita akan tengok dengan mata. Logik tak? Tak logik. Kemudian dia kata mutakhayyilah ataupun dia bersifat ilusi. Ilusi bahasa kita apa tuan-tuan? Apa? Khayal. Khayalan. Benda yang bersifat khayal. Satu bersifat mahsus. Mahsus tu mata kita boleh tengok. Kan? Yang satu mutakhayyilah, bermakna khayalan. Jadi benda-benda macam ni ilmu Islam kata larang. Nabi pun kata tak boleh. Kan? Kenapa dia kata? Kenapa jadi tak bolehnya tu? Sebab dalam kitab ni dia kata wala'alla yaghfulu bisababihi. Bermakna wala'allahu, moga-moga orang yang belajar dengan ilmu ni yaghful. Ghafala yaghfulu tu mana lalai. Bisababi, dengan sebab dia. Kita jadi sibuk lalai. Jadi tak sepatutnya duk kita fikir, tapi kita fikir an musabbibatil asbab, dengan sebab musabab. Jadi dalam bab ni ulama kata ilmu duk berkait dengan bintang ni tak payah belajar. Tak payah belajar. Tapi persoalan timbul juga tuan-tuan. Kan? Ulama bahas yang mana boleh, yang mana tak boleh ni. Ilmu tentang bintang ni. Yang mana boleh, yang mana tak boleh. Tak semua benda yang tak boleh. Mungkin orang kata kalau ilmu tentang bintang tak boleh, habis macam mana ilmu astronomi tu? Kan? Maka yang disebut kata tak boleh tu haram. Yang kata ilmu nujum ni tak boleh ialah ilmu yang berkaitan, tuan-tuan dengar istilah tu, astrologi. Ilmu yang berkaitan dengan astrologi, bukan astronomi. Astronomi lain. Astrologi ni ilmu apa tuan-tuan? Dalam bahasa kita, bahasa Arab dia panggil nujum. Dalam bahasa lain dipanggil apa? Ilmu tentang ramalan. Tu astrologi, bukan astronomi. Tu beza tuan-tuan. Jadi ulama-ulama kata ilmu nujum ni, dia kata ilmu itu terbahagi kepada dua. Ilmu nujum ni, nujum tu bintang, jadi terbahagi pada dua. Bila kata terbahagi pada dua tu, maknanya mesti ada dua hukum. Kan? Bila bagi dua, ilmu tentang bintang. Satu dia kata apa? Ilmu nujum pasal ramalan astrologi ni haram. Nombor satu haram. Kan? Baik. Kenapa tu dia bagi sebab dia? Kerana menggunakan kedudukan untuk meramal nasib. Boleh ke tuan-tuan orang meramal nasib ni? Tak boleh. Aku tengok-tengok kau ni susah ni. Main tengok-tengok je tuan-tuan. Aku rasa, main rasa tak boleh. Itu dipanggil ilmu ramalan. Kan? Ataupun ilmu nak menentukan rezeki orang, tak boleh. Umur dengan jodoh. Apa tuan-tuan ilmu nujum tu? Umur dengan jodoh. Ada satu istilahnya ziodak. Kan? Tuan-tuan pernah dengar ilmu ziodak ni? Kan tentang tahun, lahir hari apa. Ni tuan-tuan. Dia lain dengan ilmu falak. Ni yang ilmu yang diharamkan. Kan ada dekat surat khabar tuan-tuan kan? Ziodak kau lain bulan apa? Orang macam ni dia mesti sedih je. Kan? Kalau bulan ni, tarikh ni, dia mesti suka je. Ni orang suka selalu baca. Kan? Ada satu buku tu tuan-tuan satu buku ilmu membaca orang. Kan? Ilmu membaca orang. Tuan-tuan kena faham, itu dipanggil ilmu lughatul jasad. Dia beza dengan ilmu ramalan ni. Tu benda hak ramalan. Kan? Okey, yang ini ulama kata haram. Kenapa haram? Ada datang satu hadis Nabi SAW. Dia kata apa? Man iktabasa syu'batun minan nujum
faqad iktabasa syu'batun minas sihir. Tu hadis Nabi. Hadis ni riwayat Abu Daud. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang mengambil ilmu nujum. Nujum kat sini ramalan. Dia kata dia telah mengambil satu bahagian daripada sihir. Tu kata Nabi SAW. Jadi dulu kita bahaskan apa? Sihir ni satu benda yang diharamkan. Ilmu ramalan, benda belum berlaku tapi dah ramal dulu. Salah satu ilmu ramalan dalam bahasa Melayu, kan? Apa dia? Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan. Tu kan gitu. Bahasa mudahlah nak faham. Dia kena kumpul semua tuan-tuan. Bahasa, cara menyampai, kemudian tamadun bahasa. Tu. Jadi tuan-tuan, kenapa ilmu ramalan ni diharamkan? Kenapa? Sebab ulama kata mengandungi syirik di dalamnya. Syirik kecil dengan syirik besar. Benda yang kita tak tahu, cuba kita nak tahu. Benda ramal, kan? Super macam nombol ramalan. Samalah tu tuan-tuan. Kan? Apa dia? Ramal lah tu. Kan? Agak-agak keluar hari ni berapa Aisyah? Kan? Tadi aku dengar ustaz cakap tuan-tuan dan puan-puan. Tu dah nombor keluar tu. Apa dia? Tuan. Tuan-tuan, jangan. Kan ni kuliah tuan-tuan, bukan tempat cari nombor. Kan? Tu. Baik, kat sini tuan-tuan, kenapa soal ilmu tentang nujum ramalan ni diharamkan? Kerana dia mengandungi syirik kecil dan syirik besar. Maka perkara ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Jadi ilmu tentang nujum yang berkait dengan ramalan tak boleh belajar, haram hukum dia. Kan? Okey, kenapa alasan haram? Nombor 2. Alasan haram iaitu ilmu ramalan haram sebab mendakwa tahu benda gaib. Sedangkan Al-Quran kata dalam surah An-Naml, tanda tuan-tuan, Allah kata apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Maknanya apa? Katakan ni Muhammad, tidak mengetahui barang yang ada kat langit dengan bumi yang tentang perkara gaib illallah, kecuali Allah. Kita pun tak tahu. Kan? Ni ilmu ramalan macam ni tak boleh. Hukumnya haram. Tapi ada tak ada? Ada. Orang belajar ada tak? Ada. Bukan tak ada. Sebab benda ni haram, tapi perkara tu dilarang untuk dipelajari. Ada tak ada? Ada. Kan? Bila ada tak ada, bermakna kalau kita jumpa, maknanya kat situ kita tengok nak letak iman kita kat mana. Nak percaya Allah ataukah nak percaya hak tukang ramal. Kan? Tuan-tuan tengok kalau orang masuk dekat apa tu, tokong Cina, kan? Tu ada kayu-kayu tu digoncang. Goncang, pop jatuh satu. Tu ramalan tu. Kan? Dipanggil dalam Quran ialah ansab. Ansab ni tenung nasib. Tenung nasib. Tu tak boleh. Menenung nasib. Sama juga tuan-tuan, P.Ramlee dah tunjuk dah. Saya suka sangat cerita P.Ramlee ni tuan-tuan, dia tunjuk benda tak betul. Kan? Apa dia? Dadu. Tahu tuan-tuan dadu? Kan? Tuan-tuan, apa filem apa tuan-tuan? Yang pakai dadu tu. 2 tu dia tak boleh mantal, tapi dadu tu 2 je tuan-tuan. Orang pun tikam lain. Itu super juga tuan-tuan. P.Ramlee tunjuk dekat filem dah tu. Kan? Filem apa tuan-tuan tu? Filem apa? Hak penyamun ke apa? Alibaba. Yang menyamun tu lah, yang menyamun tuan-tuan. Holiday, dia main dadu tu. Alibaba? Bujang Lapuk hafal tajuk. Mana kalau hafal tu pernah tengok lah tuan-tuan. Tak, nak bagi contoh ni tuan-tuan. Saya tuan-tuan bawa cerita macam tu nak bagi senang faham. Kan? Hak benda-benda teka-teki buat ramalan, itu benda yang tak
tak bagus. Kan? Kerana apa? Quran menolak sebab yang tahu benda-benda gaib itu Allah Taala. Kan? Kenapa? Yang ketiga, alasannya kenapa? Sebab menyerupai tukang telik. Tu ilmu tu tak boleh. Ilmu apa dipanggil? Astrolog. Maknanya dalam kitab tu disebut ilmu astrologi. Astrolog ni maknanya ilmu tentang ramalan. Yang boleh pula, ilmu tentang nujum ni boleh. Ada yang boleh tuan-tuan disebut. Apa dia? Iaitu ilmu astronomi atau ilmu falak. Itu pun kaji bintang juga. Ilmu astronomi boleh. Nak tahu tuan-tuan waktu semayang, nak tahu kiraan falak masuk waktu semayang, bulan naik bila, kan? Bulan tenggelam bila. Maka ilmu tu boleh. Ilmu tu boleh. Jadi tuan-tuan nak belajar yang boleh, yang tak boleh jangan belajar. Benda tu diharamkan. Jadi kalau ilmu ramalan tak boleh, tikam nombor ekor boleh tuan-tuan? Memang tak boleh lah tuan-tuan tikam nombor ekor. Tapi nombor tu ada dekat surat khabar tu. Kan? Muka surat akhir tu nombor tu tak pernah salah. Kan, nombor tu tak pernah salah. 1, 2, 3 betul semua. Yang salah isi kandungan surat khabar tu tak berapa betul. Kan? Tu. Tuan-tuan, ni benda. Tapi orang suka teka. Kadang-kadang orang perempuan pula, dia pun tikam nombor ekor. Abang tak pergi tikam ke? Siap tanya lagi, tuan-tuan. Tu. Sekarang ni tuan-tuan kalau tengok dekat Batu Pahat ni ada ke tuan-tuan kedai toto? Ada? Saya sepanjang kuliah kat sini tuan-tuan, saya tak pernah jumpa kedai toto ni. Betul tuan-tuan. Tapi kalau kat Segamar tu saya tahu mana tempat dia. Tapi kalau kat Batu Pahat ni saya tak tahu tuan-tuan, kedai toto tu. Tak pernah jumpa, saya tak pernah jumpa. Wallahi memang saya tak pernah jumpa. Saya jalan Batu Pahat ni, 1 tak pernah jumpa, 2 tak pernah orang tunjuk. Tak pernah tuan-tuan. Saya tak tahulah kat mana. Tuan-tuan kalau boleh jangan tunjuk kat saya tuan-tuan kan. Kan? Sebab ni hak benda yang tak elok tuan-tuan. Kenapa? Toto tu tipu orang tak ada otak. Kan toto tu tipu orang tak ada otak. Tu yang tikam tu semua jenis tak ada otak tuan-tuan. Macam ceritalah sebab perkara tu haram. Kan? Sama dengan satu lagi tu toto nombor, ni toto selimut. Sama ke? Tahu tuan-tuan, toto selimut. Selimut tu kan dipanggil, itu toto tu pun satu lagi, tipu orang tak ada otak tu. Kalau bang tuan-tuan dia tutup kepala memang tak bangun subuh je dia. Tu. Kan? Ni jaga-jaga tuan-tuan. Jadi kat sini nak sebutkan bahawa kenapa Islam, Imam Al-Ghazali sebut ilmu tu jangan dipelajari. Ilmu bentuk-bentuk tentang ramalan ni jangan pelajari. Satu lagi ilmu pembomohan. Ilmu pembomohan ni tuan-tuan yang jenis menipu. Kan? Orang datang, tak apa kau tak percaya, aku dah tahu tak A to Z. Dah tahu dah A to Z. Ni belum cerita, belum apa dah tahu A to Z. Ni bahaya tuan-tuan bahaya. Kadang-kadang orang ni bercakap ilmu tak ada. Tapi yang tu orang suka. Mak kau jangan main-main dengan dia. Kan? Dia tahu semua. Macam Tuhan pula tuan-tuan. Sebab tu kata Nabi SAW, siapa membenarkan, dipanggil apa tuan-tuan, siapa membenarkan Tok Bomo, maka amalannya tak diterima semayangnya 14 hari. Itu tuan-tuan. Sebab kenapa? Yang tahu benda-benda gaib ni semua Allah Ta'ala. Manusia tak tahu. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, dalam Quran ada menyebut ada 5 perkara ni memang manusia tak tahu. 5 perkara ni kalau siapa tahu tu bohong. Ni disebut secara nas dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran surah Luqman ayat akhir. Kan? Dalam surah Luqman tu ada ayat akhir. Ni 5 benda ni memang orang tak tahu tuan-tuan. Kalau dia rasa tahu, makna tu memang bohong tuan-tuan. Tak boleh percaya. Tapi kalau percaya juga tuan-tuan, memang tuan-tuan kena bohong. Kan? Benda ni orang tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Apa dia tuan-tuan? Dalam surah Luqman sana tu ada ayat berbunyi tuan-tuan ayat akhir tu dia kata innallaha indahu ilmus sa'ah. Ni 5 benda ni Allah saja tahu. Di sisi Allah Ta'ala tentang ilmu kiamat.
Ya, kiamat ni di sisi Allah. Orang lain tak tahu. Jadi kalau orang kata kiamat dah nak dekat, itu tanda-tanda. Hanya tanda-tanda. Ilmu kiamat orang tak tahu. Bila kiamat? Walaupun memang ada hadis kata kiamat hari Jumaat. Itu ada disebut hadis, kiamat akan berlaku hari Jumaat. Tapi Jumaat bila kita tak tahu. Kan? Tu. Sebab tu hari Jumaat ni tuan-tuan disuruh beramal. Suruh beramal banyak. Kan? Supaya kita ni tidaklah tertipu dengan dunia. Berlaku kiamat hari Jumaat, kita tengah beramal. Tu. Yang nombor 2, wa yunazzilul ghaiz. Ni Quran kata, nombor 2 yang orang tak tahu, Allah saja tahu, turun hujan. Turun hujan orang tak tahu. Allah saja yang tahu. Habis yang ada dekat radio, dekat TV tu ramalan saja. Kan? Belum tentu lagi. Apa dia? Itu hasil pengkajian berdasarkan ilmu tajribah dia panggil. Tuan-tuan, ilmu tajribah. Ilmu tajribah mana? Ilmu testimoni. Dalam bahasa lain apa tuan-tuan ilmu testimoni ni? Testimoni, tajribah ni berdasarkan hukum adat biasa. Artinya apa? Kalau macam ni biasa akan berlaku begini. Tu kedudukan itu tajribah. Ilmu tajribah. Jadi dekat sini ramalan cuaca itu ramalan. Betul tak betul? Pepatah Melayu kata kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah. Tu makna ramalan tak betul lah tu. Kan? Cuma nak sebut kat sini dalam Quran kata turun hujan, manusia tak tahu. Bila turunnya? Itu hanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh kaji soal masalah macam mana hujan tu boleh turun. Kan? Tetapi time bila turun itu hanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Barang yang ada dalam rahim manusia. Kan? Terror mana sekalipun, teknologi mana sekalipun yang dalam rahim manusia dia tak tahu. Kan? Kandungan isteri, laki perempuan. Boleh tahu ke tuan-tuan? Scan tak percaya belum keluar lagi. Itu pun ramalan bukan hakikat. Kan? Cuma orang hari ni dia buat testimoni dengan pengkajian. Pengkajian apa? Ada hadis Nabi kata gini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi ummi 40 yawman nutfah. Itu adalah hadis Nabi, dikaji oleh ahli sains. Apa dia? Sesungguhnya seorang kamu itu dikumpulkan dalam rahim perut ibu kamu itu 40 hari sebagai air mani. Summa 40 yawman mudghah. Kemudian lepas daripada 40 hari jadi daging. Kemudian lepas 40 hari yang ketiga jadi manusia. Summa nufikha fihi ruh. Lepas pada 40 hari ketiga baru ditiupkan ruh. Maknanya berapa tu tuan-tuan? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan tuan-tuan, ni kaedah kajian. Tu orang kira kaedah kajian. Denyutan kali pertama di perut isteri yang mengandung itu 4 bulan. Denyutan bergerak je. Itu umur 4 bulan. Itu bukan ramalan tuan-tuan. Itu kenyataan yang disebut oleh Nabi SAW. Gerak kali pertama itu 4 bulan. Kenapa? Masa tu ditiupkan ruh. Soalnya tuan-tuan perasan ke 4 bulan tu bergerak? Macam pengusi. Perasan ke? Tak, ini hadis memang sebut betul. Dia 3 kali 40 120, artinya 4 bulan. Dan hadis mengatakan summa nufikha fihi ruh fayuktabu ilahi bi 4 kalimat. Kemudian ditiupkan roh. Cukup 120 hari 4 bulan ditiupkan roh. Artinya bila tiupkan roh dia mesti bergerak. Bergerak kali pertama 4 bulan. Tapi soalnya tuan-tuan, siapa pernah kira? Kan? Haji berapa anak je? Anak-anak apa je? Apa? 6 anak. Pernah buat testimoni tak? Bergerak tu. Kan 6 anak tu. Pernah buat testimoni. Tak, ni benda tuan-tuan disebut dalam hadis Nabi. Dia tak akan bercanggah punya. Sebab apa yang disebut oleh Nabi tu hadis yang sahih.
Bermakna 4 bulan ni bukan ilmu ramalan, bukan. Kan? Yang tadi tu dalam perut rahim ibu, kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah, laki dan perempuan. Tapi daripada sudut asas-asas ilmu disebut oleh Nabi, 4 bulan 120 hari ditiupkan roh, bergerak. Tu yang saya kata tuan-tuan, anak 10 pun orang tak buat testimoni. Dia tengok kira. Kan? Gerak kali pertama, tak ada orang kira. Betul tak? Cuma kalau tanya nurse. Ni tuan-tuan patut benda ni saya tak bercakap tuan-tuan, sebab saya ni bukan nurse, tapi oleh kerana dah biasa tu yang kita boleh tangkap tu. Jumpa nurse tuan-tuan bawa isteri. Kan? Kali pertama buat buku. Dia tanya, bila head last? Kan itu. Lepas tu dia ambil kertas pusing. Tu kan. Bila head last? Dia nak buat apa tu? Ramalan dia lah tu. Head last bila, tarikhnya bila. Dia mesti ada anggaran. Ni berapa minggu dalam perut dah. Kan? Tu kena tanya nurse tuan-tuan. Tapi nak sebutkan, dalam hadis sebut dah. Itu kaedah yang cuma kita ni biasa mana ada tuan-tuan, bila mandang orang rumah nombol semua hilang. Tak itu tuan-tuan. Kan? Betul tak Haji? Mandang orang rumah nombol pun tak ingat. Kan? Sebab kita tak pernah kira dia punya head. Kita cuma kira dia punya bersih je. Dah bersih belum? Begitu je kita kata. Tak gitu Pak Imam. Kan kita selalu tanya, kau dah berapa hari head? Tak, dia mesti tanya kau dah bersih belum? Dia tanya tu lah. Padahal di sebalik tu ada ilmu macam-macam tu. Ilmu. Tapi yang ini bukan ilmu ramalan. Kan? Cuma nak sebutkan kat situ, Allah letakkan kepada kita, nak percaya Allah ataupun nak percaya teknologi. Apa dia? Kat sini dia kata, wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu barang dalam rahim isteri kita. Tuan-tuan nak percaya Allah ke nak percaya teknologi? Kan hari ni ada teknologi, kan? Dulu bukan teknologi, dulu tu mak bidan. Kan? Mak bidan ni dia pandai tengok, dia tengok, ini tak lama lagi nak bersalin ni. Kan? Dia tengok perut tu dah tak tinggi atas, dia turun ke bawah sikit. Ni dah lama lagi tak bersalin. Itu kata siapa? Itu kata bidan. Kita yang suami ni kata, iya ke mak bidan? Iya, kau tak percaya ni 4 hari lagi bersalin. Dia punya detail tu. Dia punya detail. Siap boleh tahu tu. Yang kita ni lelaki cuba tanya, agak-agak berapa ni? Entah, saya tak tahu. Macam gitu tuan-tuan. Sebab kenapa? Tuan-tuan bila nampak isteri hilang nombor tu. Maknanya apa? Nampak isteri dengan ilmu-ilmunya hilang. Padahal benda tu ada ilmu di sebalik tu. Macam-macam tu. Jadi tuan-tuan, sekarang yang saya nak sebut dalam ayat Quran ni, benda dalam rahim perempuan, kan, hanya yang tahu hanya Allah. Yang kita tengok tu dengan scanner ke apa, itu ramalan. Walau canggih sekali mana pun, kan, itu ramalan. Tu. Jadi benda-benda ni Allah Ta'ala sendiri kata. Kan ada orang tanya tuan-tuan, habis itu scan tu macam mana? Itu belum tentu sebab belum lahir. Nak tahu betul tak betul tu dia keluar. Kan? Nak tahu betul tak betul tu dia keluar. Jadi kat sini nak percaya Allah ataupun teknologi. Kita dunia teknologi hari ni pelik-pelik tuan-tuan. Sebab dunia teknologi hari ni menongkar arus. Dia melawan fitrah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, dunia teknologi hari ni robot pun boleh mengandung. Tuan-tuan dah pernah tengok video robot boleh mengandung? Haji pernah tengok je? Payah aku nak cerita. Kan? Tuan-tuan tengok teknologi sains Cina. Dia dah buat tuan-tuan. Robot mengandung. Dia cuma belum sampai final untuk meletakkan bersalin jadi anak. Tu. Kalau tuan-tuan tengok teknologi manusia hari ni, bayi tabung uji ada. Bayi tumpang ada. Kan? Bayi tabung uji dengan teknologi orang, pakai bayi tabung ada. Bayi tumpang ada. Ambil orang lain tapi tumpang dekat rahim orang lain. Itu kesan teknologi. Orang dah buat. Kan? Nak nisbah pada anak ataupun tidak. Ni ilmu-ilmu tuan-tuan yang menongkar arus dipanggil. Yang kalau kita duk tengok betul-betul, silap-silap dengan kita iman tercabut. Kan? Kita manusia dibagi akal. Akal yang diberi itu untuk fikir percaya Allah atau percaya manusia.
Sebab tu manusia hari ni dia buat benda yang menongkah arus. Tuan-tuan kena jaga-jaga. Tu satu benda. Kemudian tuan-tuan duk tengok hari ni, China buat. Kalau kita duk tengok drone tuan-tuan, orang biasa kontrol pakai remote. Kan? Sekarang tak, pakai otak. Dia masukkan chip dekat otak tu, dia kontrol pakai otak, tengok je. Kan? Kalau dulu tuan-tuan kita duk tengok drone tu kan besar. Tapi hari ni tuan-tuan, China dengan Amerika lawan buat macam mana tuan-tuan? Dia punya drone macam nyamuk. Kecil je. Macam nyamuk. Paling kecil. Boleh ke tak boleh? Apa pula tak boleh tuan-tuan? Orang buat bypass, dia punya kamera kecil masuk dalam tu. Boleh nampak tau. Kan? Kecil je. Kita pun tak tahu akan datang. Punya banyaknya, apa orang kata, nyamuk tu. Drone nyamuk ada. Masuk dekat Surau Taman Megah. Tengok siapa kuliah hari ni. Tuan-tuan, ni dunia hari ni. Jadi keadaan tu tuan-tuan duk tengok balik, dia akan jadi macam mana? Tu yang orang kata hari ni. Kan? Bila kita ditanya, engkau waktu ni buat benda-benda macam ni. Las orang kata Dajjal ni Tuhan ke manusia? Kan? Tuan-tuan, benda-benda dalam pengetahuan dia, ni benda tuan-tuan. Jadi Allah bagi dah hint ayat Quran yang dalam perut rahim manusia tu yang tahu hanya Allah. Canggih mana manusia tak tahu. Cuma apabila manusia tahu itu bila diberitahu oleh Allah. Contoh, ni contoh, saya bagi contoh. Ni benda yang disebut oleh Allah dan boleh kita faham. Okey. Bini bila mengandung, ni saya cerita mengandung je, tuan-tuan, ilmu. Kan? Sebab saya yakin tuan-tuan ramai anak dah, tapi ilmu tu hilang habis semua. Kan? Ilmu tu hilang habis semua. Okey. Ni disebut oleh ulama. Siapa kata? Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in. Ilmu mengandung. Apa dia? Dia kata apabila seorang isteri itu, seorang isteri, dia bermimpi suami dia itu mukanya hitam. Dia mimpi suami muka hitam. Itu kalau isteri mengandung, anaknya tu perempuan. Itu tak ada scanner tu, tapi ayat Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadhib. Tu surah An-Nahl juzuk yang ke-14. Allah Taala ceritakan dulu zaman jahiliah apabila seorang perempuan melahirkan anak tu pula perempuan. Zalla wajhuhu muswaddan. Muka suami itu menyampah, gambaran menyampah dianggap hitam. Tu maka Ibnu Sirin kata, kalaulah isteri mengandung mimpi suami muka hitam, bermakna kandungan anak perempuan. Tepat tu. Tu Quran sebut menggunakan kaedah apa yang disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Ni ilmu macam ni tuan-tuan kena belajar lagi tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, kena pastikan bini ngandung lagi, baru boleh dapat ilmu tu. Kan? Tu tak betul tuan-tuan. Apa dia? Expired. Haji berapa umur je? 70 Nabi Ibrahim dapat anak 78. Sejarah Nabi Ibrahim dapat anak 78. Tuan-tuan hujah tu. Tuan-tuan belajar tu. Tuan-tuan kena baca dalam sejarah. Kira-kira kalau macam Haji Jalaluddin tu pengusi, berapa je umur? 62. Boleh lagi. Cuma berani dengan tak berani je. Kan? Dan ilmu ni tuan-tuan, kena ada ilmu baru jadi. Tak ada ilmu tak jadi. Tetapi ada satu jenis ilmu tuan-tuan, dia tak payah belajar. Cuma ilmu tu kena ada berani je, dia jadi. Boleh faham tuan-tuan? Dia tak belajar tapi berani jadi. Tak berani tak jadi. Boleh faham tuan-tuan? Yang tu kalau tuan-tuan nak belajar, yang tu tuan-tuan kena pergi Melayu Raya. InsyaAllah saya tunjuk aja tu. Kan? Berani je jadi. Tak berani memang tak. Kalau tak berani, ilmu banyak sekalipun, kitab tebal mana sekalipun, memang tak jadi. Jadi ada jenis ilmu tuan-tuan, dia punya password dia berani. Berani jadi. Tak berani,
Hebat mana pun ustaz tu. Kan? Tebal mana pun kitab dia. Alim mana pun kalau tak berani, tak jadi. Dia kena berani. Yang itu nak tahu kena datang Melayu Raya. Baik, sambung lagi cerita. Tu tadi yang ketiga tu. Yang keempat, dia kata wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nombor 4 disebut dalam kitab ni, dia kata kamu tak tahu apa yang kamu akan buat esok. Kita hari ni tuan-tuan punya rancang preparing, bukan main mesyuarat, okey kita besok nak ni. Besok belum tentu tuan-tuan. Kenapa? Yang besok tu Allah Ta'ala punya. Walaupun kita punya preparing, kita punya mesyuarat, kita punya jadual dah memang nak buat besok, tapi jadi tak jadi itu dalam ilmu. Itu sebab dalam surah Al-Kahfi kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu berkata aku boleh buat sesuatu tu kecuali kamu mesti kata insya-Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah tak kehendak tuan-tuan, prepare lah macam mana tak jadi. Tapi kalau Allah hendak, senyap macam mana jadi. Boleh faham tuan-tuan? Kalau kita tuan-tuan prepare macam mana begini tak jadi. Tapi kalau tak prepare tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala kata jadi. Tuan-tuan nak dengar satu cerita. Ni saya cerita satu cerita. Ni cerita betul, ni bukan cerita tak betul, ni cerita betul. Cerita betul. Ni kawan saya tuan-tuan, duduk sekamat. Dia ni dah meninggal lah tuan-tuan, dah meninggal. Dia mula belajar dengan saya tuan-tuan. Dulu dia cerita bahawa dia punya garang ni, dia punya jahatnya, dia belajar ilmu tanam badan, kepala je kat atas. Ilmu yang dia belajar tuan-tuan, badan kena tanam, kepala je kat atas. Kalau kepala kena tanam sekali tu, kira dah semayang mayat dah tu. Tapi ni dia cerita dengan saya tuan-tuan. Dia cerita sebelum dia ketiga sebelum mati tu tuan-tuan, yang saya tahu tu sebab ketiga sebelum mati dia sakit. Kejap sakit, kejap sadar sakit. Jadi dia jemput saya datang. 3 kali saya datang tuan-tuan jemput. Dia kata, Ustaz, saya belajar dah lama dengan Ustaz ni, apa benda lagi yang tak kena kat badan saya. Saya kata, bang, saya mana tahu kan. Saya mana tahu kan. Abang belajar semayang okey lah tu kan. Tapi tiba-tiba bini dia kata, Ustaz tanya betul-betul Ustaz tu. Bukan betul dia tu. Gitu pula bini dia. Betul tuan-tuan, ni bukan cerita main-main. Orang ni pun dah meninggal, tapi sekadar cerita lah. Jadi saya pun kata, bang, cuba cerita bang betul-betul. Dia pun kata, betul Ustaz, akak cakap tu betul. Cuma saya tak pernah cerita dengan Ustaz. Kata, saya ni tu Ustaz punya degil, punya belajar ilmu. Dia kata, dulu nak ambil ilmu, saya tanam badan, cuma tinggal kepala je. Kan? Kenapa? Sebab saya nak keris luk 9 dengan luk 7. Gitu punya. Dia punya rahsia dia. Kan? Jadi kena buat lagu tu. Kena puasa dan macam-macam. Dan saya boleh macam-macam. Cuma sejarah saya, dia kata, apa jahat yang tak buat, cuma yang saya tak buat ialah zina dengan minum arak. Tu, betul. Kan? Jadi belajarlah. Belajar dengan saya tuan-tuan lama. Lama. Bila belajar, setelah 11 tahun belajar. Setelah 11 tahun, maka buatlah majlis Maulidur Rasul. Kan? Buat majlis Rasul, maka dia berucap. Dalam ucapan dia kata apa? Saya dah 11 tahun belajar dengan Ustaz Razali ni, saya punya garang cuma hilang separuh ya. 11 tahun belajar tuan-tuan, hilang separuh ya garang. Separuh lagi tak hilang. Jadi bila saya sebut macam tu, kan, saya pun tanya rumah dia, agak garang betul ke abang ni? Kan? Sampai 11 tahun separuh je hilang. Itu pengakuan dia tuan-tuan, depan orang ramai tu. Separuh je, separuh lagi tak hilang. Kan? Isteri dia punya jujur tuan-tuan, dia cakap macam ni. Ustaz saya pun tak tahu, Ustaz tanya sendiri dia. Kan? Kan? Saya pun tak tahu, kita tanya dia sendiri dia. Kan? Kita pun duk tanya lagi. Tanya. Rupa-rupanya pelik-pelik dah tuan-tuan. Itu ada benda-benda pelik, ada main dengan benda tak nampak. Kan? Tu benda-benda tak nampak. Jadi nak jadi cerita lah tuan-tuan, macam mana nak bagi bertaubat. Saya kata nak taubat ni taubat nasuhah. Jangan taubat sambal, taubat betul-betul taubat. Maka kita pun bagilah amalan apa semua supaya sungguh-sungguh bertaubat. Kan? Alhamdulillah, akhirnya meninggal baguslah tuan-tuan.
Tapi yang nak ceritakan tuan-tuan dia selalu sebut, "Ustaz, saya ni macam ada orang ikut aja." Kan? Ada orang ikut aja. Saya rasa macam ada orang ikut. Kan? Jadi saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ni ada orang ikut tak ada orang ikut tuan-tuan? Haji ada rasa orang ikut Haji? Tak ada je. Oh gitu. Saya hari-hari ada orang ikut tuan-tuan. Saya hari-hari ada orang ikut. Tu rumah saya tu ikut hari-hari tuan. Tu. Jadi bukan saya lawak je tuan-tuan. Maka dia pun ikut. Dia kata orang rumah dia kata betul Ustaz, memang dia tu ada orang ikut. Saya sendiri pun nampak. Bila isteri mengatakan macam tu, betul lah perkara seperti itu. Jadi tuan-tuan rupa-rupanya dulu punya perbuatan sampai ketua dia lekat. Dulu punya perbuatan. Sebab tu jaga-jaga tuan-tuan, kita buat sesuatu dia boleh lekat sampai ke ketua. Kan? Kita buat benda salah dulu sampai ketua tu tuan-tuan, bayangkan orang dah senang duduk kat badan kita, berumah tangga kat badan kita, tiba-tiba kita nak lempar dia keluar, agak-agak senang ke tuan-tuan? Kan? Dia dah sentiasa. Sebab Nabi kata apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu dia jalan ikut laluan darah. Kalaulah dia tu dah seronok sangat tuan-tuan hidup, agak-agak tuan-tuan dia nak pergi ke? No, memang tak pergilah tuan-tuan. Berlawan sungguh. Kan? Berlawan sungguh. Yang ini tuan-tuan kena jaga-jaga. Jadi perbuatan kita bila yang kita tak tahu tu, jangan kita rasa kita tahu. Jadi kita kena tanggung ataupun gantungkan insya-Allah. Insya-Allah. Kalau Allah izin berlaku, kalau Allah tak izin tak berlaku. Yang kelima, kata Nabi, kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nombor 5 ni, kamu sendiri benda yang tak tahu ialah kat bumi mana kamu mati. Kita tak tahu mati bumi kat mana. Bumi mana kita mati. Kubur mana kita akan ditanam, itu tak tahu. Walaupun kita dah wasiat dah, Minah, kalau abang mati ni kau tanamlah sebelah kubur mak tu. Kan? Dia wasiat dah. Kan? Dekat Taman Megah duduk, tanam kubur mak. Tiba-tiba mati kat Mekah. Hak nak macam mana tuan-tuan? Kan? Tiba-tiba mati dekat Mekah. Nak letak balik ke nak tanam kat sana tuan-tuan? Kan? Tadi dah bunyi wasiat dah. Ni tempat sana Mekah, bumi yang paling bagus. Kan? Kalau tak Madinah, mestilah Maklah. Kan? Dekat Mekah. Antara dua tu, hari kiamat akan dibangkitkan kubak baket dulu. Lepas tu baru Maklah. Kan? Tiba-tiba nak ikut wasiat, balik Taman Megah. Kan? Ni tuan-tuan, jaga-jaga. Jadi benda ni hanya Allah Ta'ala tahu. Bumi mana kita mati, itu hanya Allah Ta'ala tahu. Kan? Itu yang selalu tuan-tuan, saya duduk berjalan, saya selalu ingat perkataan orang rumah saya. Saya selalu ingat. Kan? Perkataan orang rumah saya nombor 1. Sebab saya ni ada nombor banyak. Saya selalu ingat. Kan? Saya selalu ingat apa tuan-tuan? Dulu satu ketika Allah Ta'ala bagi ujian. Kan? Saya ni kalau nak pergi kuliah tuan-tuan, dah start kereta tu, sampai setengah jalan saya boleh balik. Saya punya ujian yang Allah Ta'ala bagi. Tapi apa orang rumah saya kata? Orang rumah saya kata gini, bang pergi je, mati syahid, mati fi sabilillah, pergi je. Kan? Saya ingat lagi. Tu orang rumah saya tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kuat-kuat lelaki ni tuan-tuan, dia tak kuat. Tapi bila ada orang rumah dia bercakap, dia jadi kuat. Kita pun tanya, habis kalau abang mati, tak apalah bang, mati-mati. Kan? Mati ya, mati. Sebab mati ni kita tak tahu mati kat mana. Kan? Sayang bini pun kita tinggal. Kan? Mati tetap mati. Jadi dia punya motivasi, pergi je. Mati pun tak apa. Tuan-tuan. Kan? Kalau tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, agak-agak kalau mati sekarang, ready tak ready? Ready tak Ji? Nanti dulu kan, kalah dengan perempuan tuan-tuan. Kalau perempuan kita nak mati-mati. Kan? Tuan-tuan, ni tuan-tuan, sebenarnya benda yang kita kena faham. Kena ada ilmu juga. Tak ada ilmu, tak berani tuan-tuan. Dah tua-tua, cuba tuan-tuan kita tanya yang tua-tua, ready nak mati? Nanti dulu. Semua nanti, padahal mati tetap pasti. Yang ini tuan-tuan kena belajar. Kalau tak belajar tuan-tuan, hilanglah kedudukan ilmu kita. Baik, sambung balik daripada kitab tadi tuan-tuan. Itu tadi ilmu nujum, ilmu ramalan yang tak boleh dipelajari.
Lagi satu duk ilmu pelik-pelik tuan-tuan Orang, ada setengah orang dia gentil-gentil kertas. Kan? Jadi duit. Ni ilmu apa dia panggil tuan? Ilmu apa? Silap mata. Ni pun tak betul. Kan? Tak boleh percaya. Tapi ilmu silap mata ni ramai percaya. Kan? Mana salah satu silap matanya? Ni. Oh, ramai orang percaya ni silap mata banyak ni. Kan? Nak percaya Allah Ta'ala tu dia tak percaya. Yang ni juga dia percaya. Quran tu yang betul pun orang tak percaya. Ini juga dia percaya. Kan? Tu ilmu silap mata. Mana taknya tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok dulu satu biji rumah, piring hitam tempat lain, TV tempat lain, radio tempat lain, telefon tempat lain, game tempat, komputer tempat lain. Ni longgok satu tempat. Telefon kat situ, game kat situ, piring hitam kat situ, apa lagi? TV pun kat situ, radio pun kat situ, apa? Filem pun kat situ, kalkulator pun kat situ, semua kat situ. Kan? Nak layan tu, dah tua-tua tu gigil tengok, sempat lagi tu. Kan? Minta maaf cerita ni situasi. Tuan-tuan tengok balik. Semua asal dulu dipecah-pecah jadikan satu. Satu jadi bawa kulu kilir. Bank pun kat situ. Kan? Bank pun kat situ. Wallet pun kat situ juga. Apa? Shopping pun kat situ juga. Semua kat situ. Agak-agak jadi macam mana tuan-tuan? Kan? Lah tuan-tuan, laki sendiri pun tak sempat nak tengok, asyik tengok tu. Tak gitu tuan-tuan. Macam Mam, betul lah Mam? Sama juga kadang suami tu muka bini tak sempat tengok, asyik tengok tu je. Tu. Minta maaf cerita lah tuan-tuan, ni benda yang biasa depan mata kita. Sebab benda tu dah jadi satu. Itu tuan-tuan kalau boleh mesin basuh pun nak letak situ juga. Kan? Rice cooker pun nak letak situ juga. Kan? Agak-agak mesin basuh dengan rice cooker ada tak dalam tu tuan-tuan? Apa pula tak ada? Ada tuan-tuan. Dia tengok bagikan QR code. Tap. Okey, settle. Tuan-tuan. Kan? Ni zaman kita hari ni. Jadi tuan-tuan kena ingat, jangan sampai tertipu. Kalau zaman hari ni ada kecanggihan macam tu, tuan-tuan bayang zaman Dajjal lagi canggih. Zaman yang sekarang Dajjal belum keluar tu macam ni, zaman Dajjal keluar lagi canggih. Tiba-tiba Dajjal keluar, Dajjal kata aku Tuhan. Agak-agak percaya tak percaya tuan? Macam Dajjal keluar dengan aku Tuhan. Agak-agak percaya tak percaya? Nak kata tak percaya tuan-tuan, handset hari-hari kat tangan, Quran sekali-sekali. Kan? Quran malam Jumaat aja baca. Ada tahlil, adalah Quran. Tak ada tahlil, tak ada Quran. Kan? Sebab Pak Hisyak ni kena ada tahlil ni tuan-tuan ni. Contohlah tuan-tuan kan. Jadi maknanya tuan-tuan duk tengok balik. Besok Dajjal datang agak percaya tak percaya tuan? Oh, tuan-tuan, dalam hadis kata Dajjal punya pekikan didengari oleh satu dunia. Seluruh dunia dengar. Orang Taman Megah pun boleh dengar. Satu dunia tuan-tuan. Mana taknya tuan-tuan? Dia live dekat Amerika, tuan-tuan tengok kat TikTok. Kan? Satu dunia tak satu dunia. Semua rumah masuk. Dia live dekat Amerika, tuan-tuan tengok dekat TikTok. Dengar tak suara dia? Pekikan dia didengari oleh satu dunia. Pekikan dia. Kita duk tengok semua. Ni tuan-tuan. Sebab tu saya ingatkan tuan-tuan, baik tengok Quran, jangan tengok. Ini kadang-kadang pergi kuliah bawa handset tu. Kejap-kejap tengok gambar muka ustaz tu. Nak buat apalah kita pun tak tahu. Kan? Saya pergi tuan-tuan, minta maaf ceritalah, ada satu kuliah itu saya pergi. Kuliah Muslimat. Apalah nama Taman Sorga ke apa yang sebelah hospital belah sana tu. Gitulah. Kuliah tafsir surah Kahfi. Saya tengok dekat situ 2 jam suruh bercakap. 2 jam. Kita duk bercakap. Yang muslimat ni bangun kejap-kejap ambil muka ustaz. Kejap-kejap ambil. Aku tengah mengajar pun terpengaruh. Yalah tuan-tuan, orang bangun ambil muka, kita kena berhenti kejap. Kena pasang muka tuan-tuan. Kita nak kuliah pun masalah. Kejap-kejap ambil. Kejap-kejap ambil. Kejap angle ni ambil. Lepas tu angle ni ambil. Kan? Ni kita pelik. Terpedaya dengan benda 4 segi ni tuan-tuan kan. Last
Boleh tanya, tadi apa Ustaz mengajar? Entah. Ni budaya hari ni pelik tuan-tuan, pelik. Kan? Nasib baik tuan-tuan tak buat macam tu. Kalau buat memang aku semih betul malam ni. Ni tuan-tuan berlaku hari ni. Jadi maknanya kita duk tengok hari ni orang terpedaya tuan-tuan. Orang terpedaya. Belajar tak seberapa, ingat tak seberapa, tapi nanti dia punya update, macam-macam dia update. Macam belajar, sekali tanya tak tahu tuan-tuan. Sekali tanya tak tahu. Tu yang tuan-tuan saya tanya. Saya tanya, Quran ni berapa ayat dia? Macam-macam perawi timbul. Macam-macam. Ada yang kata ni, ada yang kata ni. Macam-macam. Kenapa? Ni sebab tak fokus. Belajar tak fokus. Macam sama juga tuan-tuan. Duduk lepas maghrib, kena aircon hebat, kolesterol tinggi, patah tengkuk. Kan? Nak ingat tu. Payah. Lepas tu pula dengar kuliah, baru balik kerja. Penat. Kan? Lepas tu sambung kuliah subuh. Subuh baru bangun. Payah tuan-tuan. Sebab tu kerja paling payah tu ialah menjadi seorang ustaz untuk berkuliah. Memang payah. Mana tak payahnya tuan-tuan? Dia kuliah maghrib, lepas orang balik kerja. Penat tak penat tuan-tuan? Satu. Dia kuliah subuh, orang baru bangun tidur. Ajak untuk bangunkan otak dia. Kan? Kita nak bangunkan otak, dia nyambung tidur dekat surau. Kan? Lepas subuh. Kan? Tapi kita nak kuliah maghrib, dia teringat lagi kerja pejabat. Kan? Tu yang jadi masalah. Tu yang ustaz kadang-kadang nak bawa aku nak buat cerita apa malam ni kan. Sebab kenapa? Masing-masing penat. Tuan-tuan. Jadi rasanya cukuplah kadar tu tuan-tuan. Kan? Malam ni dia ada satu lagi perbahasan ialah tentang ilmu falsafah. Boleh tak boleh ilmu falsafah ni? Nanti kita bahas akan datang tuan-tuan. Malam ni kita bahas ilmu tentang nujum saja. Kan? Jadi sekarang itu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.